Hai, Assalamualaikum semua. Kita dengar ramai tengah cari KTM ni kan? Tapi ni bukan kereta api tanah Melayu tau. Yang ni KTM Duke 250. Jom hari ni dia tunjuk apa yang best dengan motor ni. Woke up this morning feeling like a wreck. Brains in a haze but I'm ready to flex. Put on my headphones, turn up the beat. Then I let loose, forget all the heat. Walking down the street, people staring at me but I don't give a damn. Dia my gang dengan enjin generasi baru LC4C, CC 249, horsepower 31, Nm torque 25. Duke 250 ni dia main dua kali saja, satu warna oren, satu lagi warna putih oren. Suspension depan pakai upside down fork. Brake pakai WP daripada brand Apex. Suspension belakang pakai WP monoshock daripada brand Apex juga. Lampu bahagian depan dan belakang fully LED. Untuk skrin dia gunakan skrin LED dan ada dua mode, road mode dan super motor mode. Tinggi motor ni 80 cm saja dan berat dia 160 kg. Tank pun besar dah di-upgrade, 15 liter. Sangat sesuai untuk jalan jauh. Motor ni pun taklah mahal mana, dalam 20,000 lebih sikit dah dapat dah. So kalau hampa nak tengok motor idaman hampa nak ida review, komen je dekat bawah. Jangan lupa macam biasa, like, follow dan share video ni kat kawan-kawan. Until next review, bye-bye. Assalamualaikum. Tak pati bawa. Tolak je lah.